Hello guys, this is our second day here. Malam yang kedua. Oh, makan dragon fruit ke? Breakfast dulu. Hari ni kita akan check out dan balik. Makan dulu lah. Ni hari ni kena bangun awal. Lepas tu mengamuk. Tapi makan ucangnya banyak. Oh, suka sangat. Ni apa? Salmon. Oh, salmon fresh. Makan nasi lemak, mana makan mie, mana makan telur sausage. Lepas tu makan ya, sebab pinggan dah. Now, nak makan salmon pula. Dan apa? Dapat nasi goreng. Tutorial. Kita nak makan dengan sos ke? Tak. Ni siap request air Milo. Lepas tu makan buah banyak. Makan bubur lagi ni makan sosis, makan muffin, makan coklat, makan croissant, makan apa lagi? Fruits. Lagi apa lagi makan tadi? Sausage. Sausage ni air Milo. Roti canai. Canai lagi lagi? Dengan Bread. Apa? Ya. ada lah. Okay guys, hari ni pineapple mix dengan apple juice yang hijau. Semalam beetroot dengan apa semalam tengah? Beetroot, Orange dan sebagainya. Ada 3 semalam, hari ni 2 je. Beetroot, orange dengan Hari ni barista lain. Semalam barista lain. Barista ke? Barista bukan buat kopi je. Kalau jus apa nama dia? Barista kan buat kopi. Kalau jus dia jadi apa? Baris jus. jus dah. Guys, dah 10.40 guys. Ni kan sudah habis. Tapi tengok, kita tambah lagi. 10.30 tutup guys. 10.40 dah ambil makanan lagi. Nampak tak permainan dia? Buat kilauan. Oh, suka dengan adik. Kena ada shot guys. Pineapple dengan apple. Last shot Green apple. Last shot. Lepas tu kita dapau 2 coffee latte. Tu tunggu ni habis makan, betul kita gerak. Kemas barang dan balik. Okay guys, let's go. Paling lambat makan sampai tutup. Kau nak balik. Okay, pergi mana pula tu? Nak aiskrim ke? Boleh ambil lah. Tu bekas tu ada tu mangkuk tu. Ni dah boring tunggu dah. Dan tu yang kan habis dah. Ambil pula. Ambil apa? Tengok. Amboi. Oreo and rainbow rice. Don't go. Going down. You're going up. We going up. No, Lisa. Okay, going up. Go. No, it's going up. Okay guys, let's go balik. Dapat apa tu? Dah take picture ke? Take picture dengan awal. Habis. Ha? Ada takut. Kau takut? Nak take picture ke? Nak take picture dengan awal ke? Nak? Ke tak nak? Last one. Adik. Okay, done. Bye bye. Thank you. Let's go. Sampai hotel. Papa jamnya. Didi, Papa hotel, Papa jamnya. Baik. Jamnya kan terbalik. Tak, satu tadi. Guys, ni akan nak balik guys. Tapi singgah mall pula.
kita parking dekat bawah guys. IOI yang New Wing tu, dekat Premier Parking. Senang guys, kereta besar. Tak nak lalu bawah-bawah tu. Parking sini bayar saja. Adik, tengok tu Seronok sangat. Ni santuy kawan. Hey guys, we are fighting for this one, gaming chair. It's only 399. So kita tengoklah, kita beratur. Kalau ada stok kita beli, kalau tak ada stok bye bye. Hari tu kita dah mainkan game kat sini kan, last 2 days. Tapi sekarang ni yang dia punya flash sale hanya hari ni je. So kita nak try our luck lah. Kalau ada adalah, kalau tak ada kita balik. Intel Day, Acer Day. Battle guys, battle. Siapa cepat je dapat. Come on. Guys, dapat guys. Dapat. Yes guys, penampakan guys. Nampak ni pula. Oh, tunjuk lain. Nampak. Guys, dapat guys, tukar satu kereta gaming chair dengan satu lagi SCP Opposy. Okay lah, Nobel lah, RM16. Ada aircon. Nanti kita try. Satu lagi ni, promo kau guys. Okay guys, dah start dah. Konten dah buka. Sambil tunggu guys, dah sampai. Pergi buat payment. Guys, finally guys, after 2 hours queue, and this is the result. Woohoo! Kita 2 hours tu kita save lebih kurang dalam 1000 lebih lah. Kita save 1000 lebih, tapi kerugian dia adalah sikit lah kan. Berbaloi lah, beratur dalam 2 jam, tapi kita bayar dengan harga yang sangat murah. Sampai geng ni tidur lah, tunggu kesian dia. Okay guys, kita hantar kereta dulu. Lepas tu kita pergi makan. Bye guys. Muat guys, terharu. Muat. Next time beli pickup guys, boleh sumbat semuanya. Kau ada tadi kan? Sambung shopping guys. Guys, kita letih guys. Tadi 2 jam berdiri, lepas tu pergi letak barang dekat dalam kereta, lepas tu baru kita nak makan. Kita singgah dekat restoran Congkak. Kan ada cerita macam seram ni, Congkak. Ada movie seram macam Congkak tu kan. Hopefully menu dia tak seram lah, tapi okey lah. Ada apa? Ada kids punya sekali. Mana you tahu? Tak apalah, kita lepas sini dulu sampai adik bangun, lepas tu bagi dia makan, lepas tu baru kita pergi sambung shopping, lepas tu baru kita balik. Panjang lagi guys, panjang lagi. Apa benda lagi? Saya order ni. Adik saya ni. Ha? Okay lah, bye. The food is here guys. Kita makan bakso. Ini menu budak-budak. Ni apa tengok? Spaghetti dendeng. Dia macam aglio olio. Lepas tu dia ada dendeng. Dendeng berapi. Makjah. Ni apa? 2 jam tunggu you. Ni tak nak tidur. Makan cepat. Berkampung guys. Ada pertandingan Beyblade. Ni kau ada sikit.
Untuk sahur, cappuccino assassino, ballerina cappuccino. Panas sangat. Guys, seseorang telah menggunakan voucher untuk membayar guys. Begitu bijak kehidupan dia guys. Menggunakan voucher untuk membayarnya. Orang excited. First time tengok ice skating. Aceh. Dia nak main tapi dia pasal tak ada tiket sangat. Sebab daripada tengah hari tadi kita keluar jalan-jalan. Ni dah pukul berapa dah? Nak balik dah ni. Pukul 9. So next time lah kita datang. Lapar aku pula ni. Pergi makan pula. Tapau-tapau lepas tu kita terus balik lah. Banyak sangat event guys. Pening kepala. Anak event sini event. Ada orang repeat lagi guys. Okay, kita belanja harga Chizuto. Kalau makan yang rainbow tu RM13. Ni, bertunggu. Cuki sangat dia. Cuki sangat. Ini cuki sangat. Ini. Jom, jalan. Guys, akhirnya kita berjaya jumpa pintu untuk keluar. Oh, ni rupanya pintu untuk keluar kita. Jomlah kita balik. Kerana dirimu begitu berharga. Let's go balik. Okay dah, kita end kat sini lah. So tamatlah sudah kita punya percutian selama beberapa hari di Kuala Lumpur. So kita next time lah kalau ada konten kita buat. Aceh, cakap apa? Bye-bye. Jangan lupa apa? Don't forget to And comment. and subscribe to Our channel. Bye. Bye.